Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersama Dani. Saya Umuhani binti Kamal Arifin dari Sekolah SMK Tanjung Mas. Kod sekolah saya DEA 1143. Hari ini saya akan membicarakan tentang 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab. Contohnya, sentiasa menghormati orang lain dan menjaga tingkah laku dalam setiap situasi. Yang kedua, berilmu. Berilmu bukan sahaja di dalam kelas tetapi melalui pengalaman dan aktiviti harian juga. Yang ketiga, berkemahiran. Mampu berkomunikasi, menyesuaikan diri di dalam pelbagai keadaan. Yang keempat, berdaya tahan. Tidak mudah mengalah, sentiasa bangkit dan kuat menghadapi cabaran. Dan yang terakhir, berkeyakinan tinggi. Berani mencuba dan yakin terhadap potensi diri sendiri. Dengan adanya 5 ciri tersebut, maka sekolah akan melahirkan murid-murid yang kompeten. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.